Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu saya Jerry Ahmad Maidin. Sekarang ni aku berada di Sungai Sarawak. Kita cuba memancing di Sungai Sarawak ya. Buat pertama kalinya kita memancing udang sangat jauh. Bukan di Semenanjung. Semenanjung pun tak habis pusing, kita dah sampai Sarawak. Ya, trip kali ini kita santai-santai saja. Tengah hari kita balik. Turun mancing Sungai Sarawak ni bukan seorang, tapi berempat. Kita turun berempat je. Saja test-test cari suasana Sarawak macam mana kan. Kita turun macam dekat jembatan Kuala Selangor pula. Tengok. Ambil video. Wow, dapat udang. Mana tahu? Mana yang tahu Bi? Cepat Bi. Udang Bi. Tengok lain macam. Dapat udang. Udang telur. Tapi saiz udangnya pun dah besar lah udang telur dia. Alhamdulillah. Ada geng. Dia tengah makan tadi. Ya, ada suasana. Ya. Mana? Woi. 1, 2, 3. Hasil yang kedua. Kali ini jenggo. Mantap lah Wan. Sini Wan. Wan, angkat sini ke sini lah. Terus masuk. Oh, jenggo karet geng. Okay, fine, tak record. Sini panjang sini. Alhamdulillah ya Allah. Besar. Puas hati babe. Jenggo dia. Akhirnya naik juga jenggo. Dah rasa dah angkat macam Buat pertama kalinya. ikan juga. Semua tu. Dia tak dapat cepik aku. Dia tak dapat cepik aku. Dia tak dapat cepik aku. Jenggo. Oh, ini jenggo. Oh, puas hati dia besar. Besar juga lah. Puas hati. Alhamdulillah. Masalahnya tak record. Tak record ke? Dah. Ya, tak rekod. Abang Azri rekod je. Lupa record. Oh, Wazir dia. Dapat udang baby. Udang telur. Udang belon. Ini udang. Ini udang gantung ni. Macam mana udang gantung boleh sesat ni? Aduh. Cuba balik. Udang gantung. Dapat udang gantung. Salam. Woi. Akhirnya. Dah tahu macam mana dah makan. Ayam pegang. Masuk video. Dapat baby udang. Ini udang gantung kan. Gantung lu. Udang gantung kan. Jadi tak ada. Lagi yang tukar umpan yang. Tanya udang gantung kita dapat ni. Umpan 9. Malam ni 9 pula belakang rumah.
Jenggo kah? Menekan geng, menekan. Udang dan tai udang lah lepas ni. Menekan ikan je besar. Ikan bekut. Walah. Ikan bekut naik juga dia. Ikan tu. Ikan bekut. Ini Tu macam bola ikan. macam maruan pasir. Ni kalau goreng hancur daging dia. Apa nak diapakan? Kukus boleh kot. Jangan ikan terus. Ikut dia je kat sini. Ui, besar ni. Besar. Ui, besar. Oh, besar. Ui, besar. Besar. Jenggo weh. Karat-karat. Karat. Karat-karat. Kita nak pindah. Tak tahu ada udang. Baru naik. Scam ah. Dia pindah ke sini. Ada burung jatuh sungai, geng. Burung jatuh sungai. Lagi man. Depan sikit lagi. Laju lagi. Okey, dapat. Okey, dapat burung. Nanti dia terjun lagi. Jangan lagi ni. Mancingnya Ada bomba dalam dapat ni. Oh, patut ada bomba. Aduh. Ini je, dia dah jalan-jalan pula dah. Kita selamatkan burung. Oh. Jom ikut mancing. Nanti dah kering baru turun burung. Tak apa. Oh, lagi alhamdulillah. Jenggo ke? Jenggo. Tu cakap payung ni. Ganggu. Alhamdulillah. Cepit biru. Ada jenggo muda. Tak dapat karat, kita dapat jenggo muda. Burung, dah burung. Pergi terbang. Ya. Alhamdulillah ada rezeki lagi. Nak tepi tu balik lagi tepi. Itulah. Ya, dia makan cacing. Bukan laukmu. Jenggo dah. Udang dah lama habis kot dapat cacing. Nah ni. Ya. Tak pegang cepitnya. Pegang sepit dia. Jangan dia ketik dah. Tiba dia ketik. Udangnya hilang, tinggal cepit je. Hari ni bukan ada video lagi ni. Aku senam. Okey. Tak boleh. Mana ni? Tak boleh. Oh, jenggo. Sini wah. Oh, sini terus tepi. Terus tepi. Oh, jangan nak atas tu. Jenggo kan. Woi, jenggo woi. Gila. Tengok apa burung? Oh, udah jenggo. Dapat. Dia tu. Ya. Oh, jenggo.
Kena cepit. Itu yang dia sakit tu. Biasa bagi cepit kat kaki ke, kat seluar ke, kat baju ke. Ya, kita turun trip petang. Tadi sudah tengah hari sudah naik. Ini kita turun balik. Dah awak duduk tengah ni Kak Mat. Dah jadi dah kering ah. Gunung bang, gunung. Dapat. Dapat udang. Ni ambil gambar. Ambil gambar. Hmm. Oh, juga mana dapat. Ya, anak aku dapat. Oh, itu dia. Ya, naik terus kat sampan. Pusing ke sampan. Pusing ke sampan. Alhamdulillah ada geng di belakang. Bukannya di depan. Okey. Alhamdulillah geng. Ada geng. Ya, ada manis. Mantap. Sangkut di mata sangkut di mata. Udang rempit di sini. Tak pernah kat tengah tu dia. Besar. Besar. Ya ke? Aduh, iyalah tu. Alah, buat gambar je. Ada. Gulung. Apa dah dia buat? Dia jalan. Dapat lembu. Kau sampai kau suka lembu. Baru ibu cakap. Dia cakap ada orang lawan. Ada dia lawan. Wah, akhirnya. Macam dia melawan. Angin tolak ke sana pula. Dia besar-besar sayang. Tak macam ayam punya kecil. Sana besar-besar banyak macam ni je saiz. Kalau kat Tanjung Karang besar-besar ni je. Tengok dia melekat kat mana. Dia makan. Depan. Nasib lah mata kaki besar. Tak ada melekat kat mulut. Alhamdulillah. Jembatan Sungai Sarawak. Trip santai mancing udang galah di Sungai Sarawak. Merasa tarik jenggo-jenggo. Ya. Dia punya udang ada saiz gini. Yang benar betul jenggo belum lagi. Nanti petang sikit kita tarik lagi jenggo. Mantap. Dapat udang. Dapat udang. Ada udang walaupun halus. Rasa tadi. Ada kecil. Okey geng, hari hujan kita mancing. Hari hujan, simpan telefon. Next, kita rakam nanti akhir kalau tak hujan. Ya, sekarang kita dah berada di bawah jembatan. Sedang menyaksikan speedboat. Di Sungai Sarawak.
Okay guys, sekarang kita dah berada di rumah. Jam 7 malam. 7 malam ya, di sini malam sudah. Aduh, tadi petang kehujanan, kita tak dapat buat video. Walaupun petang dia tak galak sangat lah, tapi ada hasil kita mantap sekali di Sungai Sarawak. Banyak jenggo-jenggo. Semuanya ada 25 ekor. Walaupun kita dah tukar shift, kita balik makan dulu, solat, lepas tu pukul 3 baru kita turun balik. Hasilnya mantap sekali di sini. Mereka dapat ikan dapat udang. Tengok udang Sarawak. Saiz dia padu-padu babe. Banyak jenggo. Selengan. Mantap sekali. Ada 6 ekor, 7 ekor jenggo. Mantap. Alhamdulillah. Rezeki. Luar rumah masih hujan. Okey, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menonton YouTube ini dari awal hingga akhir. Terima kasih semua. Berjumpa lagi kita di lain waktu.